Ini adalah beg plastik untuk DJI Neo 2 guys. Boleh bawa ke mana-mana. Yang mana beli DJI combo dapat 3 bateri dan tempat port charging itu, boleh beli ini guys. Ini rupanya bagnya guys. Kecil saja guys. Besar-besar tapak tangan dia. Dan dia ada logo DJI di sini. Dia ada berbagai varian color guys. Dan aku beli color hitam guys. Ini cara buka dia. Alright. Dalam dia. Wah, dah dapat drone dah. Baik hasil ni. Ini drone aku yang dah siap letak guys. Ini bahagian bateri guys. Muat-muat saja guys letak drone di dalam ini. Dan bateri aku letak buat macam ni pun bateri tak akan jatuh guys. Jangan risau, dia akan fit. Dan bahagian sini boleh letak bahagian skru pembuka pro taper. Dan bahagian-bahagian kabel, stiker, pelbagai kat dalam ni pun boleh buka guys. Macam ini guys. So boleh simpan barang lah hingga muat dan acup di dalam. Jom kita keluarkan drone. Bila keluar tu, keluar daripada bontot dulu guys. Keluar daripada bontot dulu, baru boleh keluar daripada sampai kepala guys. Kenapa bateri ni boleh tersangkut? Dia tidak akan jatuh. Sistem yang seller buat seperti sistem clip port charge je guys. So tarik sahaja bahagian atas ini. Dan dia ada clip. Boleh main-main guys, clip di atas ini. Nampak bukan? Kalau tak nampak, jodoh tak anda kena beli baru nampak agaknya. Gambar-gambar pada seller boleh seller sertakan lah. Right. Dia pasang tu, masuk daripada bontot dulu dan tekan saja guys. Tak jatuh kan? Letak balik drone ni guys, receiver ke main dia punya remote control ni pun boleh letak sekali guys. Tak payah cabut pun. Yang mana ada remote control tu tak payah cabut pun guys. Dia punya antena belakang ini. Bila nak letak drone ni pada beg ini, masuk kepala dulu. Kemudian tekan sikit di bahagian bontot, baru boleh tutup guys. Senanglah pakai beg ni. So tali dia tak ada bagi guys. Pakai tali yang mana ada yang boleh clip kan. Layard yang untuk remote control pun boleh pasang pada sini guys. Macam ni pun dah okey dah. Dia nak menjagakan drone anda. Dia tak ada gap di dalam guys. So drone anda tidak bergoyang lah. Tidak merosakkan komponen drone anda. Fitkan drone anda serta bateri-bateri, propeller dan skru. Jika anda meminat dengan beg khas untuk combo drone sahaja serta bateri boleh letak di dalam ini, sila tekan di beg kuning untuk menjaga drone anda bila keluar bawa drone ini ke mana-mana. See you to the next video. Bye-bye.